Kemudian bagi wanita, ada beberapa peraturan yang disebut oleh Al-Quran. Sebelum saya nak pergi, ni tak apalah, saya tengok ada orang pakai telekung. Pakai telekung tak apa. Cumanya telekung ni kita tahu dia adalah budaya, culture. Dia adalah budaya di sebelah Nusantara. Sebab itu apabila kita pergi ke negeri Arab, kita akan tahu, kalau kita pergi Mekah, kita tengok yang pakai telekung tu, kita tahu orang telekung putih ni, telekung putih semayang ni. Kita tahu mesti orang Malaysia kot, ataupun orang Indonesia, ataupun orang Thailand, ataupun orang Brunei. Singapura masuk sekali lah. Setengah orang dia anggap macam telekung tu rukun. Dia pakai tutup aurat dah, tapi dia tak boleh semayang, dia tak telekung tak ada. Kerana syarat solat bukan pakai telekung. Syarat solat ialah tutup aurat. Jadi kita kadang-kadang sebahagian wanita orang ajak dia solat, lah telekung tak bawa. Dia pasal dia bawa. Dia kata telekung tak bawa, dia jadikan satu alasan lah. Tapi sebenarnya telekung bukan syarat. Jadi macam pakaian yang ada ni boleh solat dah. Boleh solat. Okey. Quran kata apa? Quran kata wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Jangan wanita-wanita itu menzahirkan zinah mereka. Jangan menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka, melainkan apa yang zahir. Apa perhiasan wanita? Banyaklah wanita tu sendiri. Tubuh mereka macam-macam. Subang yang duduk dalam ni kan, subang. Tu tak kira lagi rantai, emas, permata, belian kan. Quran kata wala yubdina zinatuhun illa ma zahara minha. Jangan zahirkan melainkan apa, jangan nampakkan melainkan apa yang zahir. Para ulama secara majoritinya menyebut bahawasanya yang zahir itu yang dibenarkan oleh agama ialah celak bagi wanita. Kalau celak boleh nampak, tanda muka boleh nampak. Nah, khidab wanita, inai yang dia pakai, gelang yang dia pakai, cincin yang dia pakai, boleh. Artinya muka, kalaulah perhiasan tu boleh nampak, artinya tempat perhiasan boleh nampak lah, iaitu muka dan kedua tapak tangan. Maka wanita boleh zahirkan. Maka bagi seluruh tubuh wanita itu aurah, melainkan muka dan dua tapak tangan. Ayat ini Allah kata wal yadribna bi khumurihin, hendaklah mereka labuhkan khumur mereka, tudung mereka, ala juyubihin, di atas ni belahan-belahan baju mereka. Tudung ni, tudung kepala ni, Quran kata hendak nak labuhkan dia. Wal yadribna bi khumurihin, hendaklah dia labuhkan tudung kepala ni sehingga kepada juyubihim, kepada pecahan belahan dada. Pasal bila wanita pakai baju, lelaki pun sama, bila pakai baju dia akan ada belahan dada zaman dululah. Jadi bila ada belahan dada, kalau ditutup kepala, dada dia nampak, terutamanya dekat dengan bawah dada dia. Maka Quran kata labuhkan pakai tudung kepala tu sehingga menutup belahan baju ni. Belahan baju. Ada beberapa perkara yang boleh kita manfaatkan di sini. Pertama, seperti mana kata Ibn Hazm al-Andalusi, ni seorang ulama Andalus, Spain. Zaman dulu, zaman kegemilangan Islam, Spain banyak tokoh-tokoh sarjana dah. Ayat ini menjadi dalil bahawasanya muka tak payah cover. Kalau tidak, dia dah habaq dada cover. Kan? Kalau perlu muka cover, dia kena bagi tahu lah. Tapi Quran tak bagi tahu. Sedangkan dia bagi tahu belahan baju, dia bagi tahu. Sebab kalau dah muka kena cover, tentu dia akan muka mereka dan belahan baju mereka. Maka pendapat yang menyatakan wajib memakai purdah ialah pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Kemudian dia kata belahan baju. Jadi tudung ni, zaman dulu dia mungkin tak ada macam tudung special macam ni, dia orang letak kain ni, dia tutup supaya tak nampak belahan. Macam mana? Yang penting tak nampak. Adakah kena tudung itu tudung bawal ataupun ikan tamban ataupun ikan gelama? Dia tak ada. Dia penting tutup. Adakah kena tudung labuh bulat ataupun tudung tiga segi? Juga Quran tak mention.
So there is no different antara tudung labuh bulat, tudung 3 segi ke, tudung popcorn ke, apa ke, saya tak tahu lagi apa nama dia. Apa saja, yang penting menutup belahan dada. So kalau yang sebahagian kadang-kadang dalam internet ni, dia letak syarat pakaian perempuan tu lebih sangat. Sampai kalau tutup ni pun tak boleh, kena lepas kat luar, masuk dalam tak boleh. Quran never mention it. Dia semua tutup. Dan sifat kepada pakaian itu, Nabi SAW, Nabi tak benarkan Allah tasifu hajmu idhamiha, tidak mensifatkan potongan tubuh tu. Kalau dia pakai dengan satu pakaian yang orang boleh tahu dia punya figure berapa, maka tidak memenuhi maksud menutup aurat walaupun cover. Tiba-tiba satu orang jalan ke UiTM ni pakai pakaian renang perempuan dengan begitu seksi sekali. Dia kata I cover semua, sini semua tutup, tapi ketat dah. Dia mensifatkan tubuhnya, maka itu tidak memenuhi maksud pakaian.